Kalau Syaimin, semoga diberkati sentiasa, insyaAllah. Ini hanya berlaku di Singapura. Namun, keadaannya sungguh berbeza di tempat lain. Ada kalanya agama yang sama diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan adakala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Asatiza kita perlu memahami konteks bagaimana Islam diamalkan di Singapura. Bagi mereka yang belajar di luar negara, program SRP di RSIS bersama Akademi MUIS menganjurkan kursus sijil pemikiran Islam dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk. Keperluan memahami isu-isu semasa dan konteks juga diterapkan dalam program pembangunan profesional asatizah di bawah skim pengiktirafan asatizah atau ARS. Saya difahamkan ramai asatizah kita mendapati pendedahan ini perlu dan berguna. Ini harus kita perkukuhkan. Oleh itu, saya gembira Menteri Yaakob Ibrahim mengumumkan rancangan untuk menguatkan ARS dengan meluaskannya kepada semua asatizah. Saya juga alu-alukan seruan pemimpin Melayu Islam supaya ARS diwajibkan agar semua asatizah berdaftar di bawah skim ini. Sekarang, ARS atau atas dasar sukarela, MUIS akan bekerjasama dengan Pergas dan lembaga pengiktirafan asatizah untuk menjadikannya wajib. Saya menyambut baik usaha dan azam masyarakat Melayu Islam kita. Ini akan memberi jaminan bahawa semua guru agama di sini dapat membimbing para pelajar mereka untuk mengamalkan Islam sejajar dengan konteks berbilang kaum Singapura.